Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, apa yang kita nak buat hari ni adalah kita nak menyerikan lagi motor RX Purple Gaban ni. Sebab kita ada satu planning guys. Apa dia? Iaitu kita nak meranggi di pagi raya naik motor ni. So, kita punya projek untuk menaik taraf sistem braking dan mencantikkan motor ni menggunakan barang Racing Boy. Buat masa ni kita hold dulu sebab ia mengambil masa yang agak rumit juga. Sebab nak buat bracket brake, lepas tu kita nak spray body, kita kena baraikan motor ni guys. Dia mengambil masa yang lama lah. Jadi kita hold dulu. Projek tu kita buat lepas raya. Nanti kalau kita toggle motor ni, tak merasa kita nak merangi naik motor ni. So, apa yang kita nak buat hari ni? Kita nak tukar exhaust. Sebab apa kita nak tukar exhaust? Mari sini. Kau tengok exhaust sebelum ni. Exhaust ni dia dah agak buruk, dah cabuk. Lepas tu bunyi dia pula terlampau kuat, bising sangat. Jadi kita tukar terus. Bagi yang cantik, baru. Yang penting pipe on. Lepas tu kita nak tukar handle. Sini tengok handle. Handle pula kalau kau perasan sini, cabuk, berkarat-karat, welding kan. Reput. Jadi seri tu tak ada tau. Jadi kita ada juga beli handle. Dan kita nak tukar apa lagi? Tukar exhaust, tukar handle. Lepas tu kita tukar cover set belakang ni. Cover set belakang ni Gaban nak tukar warna silver ataupun warna grey. Jadi kat sini kalau kau perasan, kat sini ada apa? Purple petak-petak. Purple kotak. Jadi kita nak tukar grey. Kat sini je sikit je purple dia. Mungkin lebih cantik dan lebih ranggi dia. InsyaAllah. Apa-apa pun korang kena stay tune. Jom kita tukar barang. Lepas tu kita nak meranggi di pagi raya. Gaban nak guna motor ni nak pergi sembahyang raya. Lepas tu balik tu dengan pakaian baju Melayu tu, kita nak wheelie sikit. Kau nantikan video tu. Gaban akan belanja korang je. Okay? Jom, tak apa masa. Ada yang kecil. Ni. Yang kecil lah. Jom kita buka exhaust dulu. Jom. Nak buka. Wah, exhaust mesti kena pakai pipe guys. Baik-baik jam, tajam. Kalau tak pipe, tak Gaban lah kan. Kita kena wheelie mesti kena pakai pipe. Lajunya papa buka. Mesti lah. Papa pakai apa? So kat mana kita beli? Macam biasalah. Tak payah tanya lah. Shopee, pipi. So, tengok je agak okey je, kita beli je guys. Yang penting dia nampak cantik, nampak baru, nampak ranggi. Lepas tu dia pipe lah, bukan exhaust standard. Kalau exhaust standard senyap guys, dia barang. Nanti dia tak nampak dia punya garang tu kan. Kita kena pakai pipe. Pipe, wheelie, betul wheelie ram pula. Favorite. Jangan. Exhaust apa ni Jam? Exhaust carbide. Exhaust carbide lu. Pipe. Exhaust carbide katanya. Carbide pun boleh. Kau ingat apa ni? Meriam ke apa? Memang ini meriam. Ingat kau. Buruknya. Mungkin dia punya bunyi slow sikit daripada yang ni lah. Sebab yang ni dia dah tak ada tabung belakang. Lepas tu dia dah buruk kan. Dah tak ada fiber. Yang ni dia punya rupa dia cantik lah sebab dia baru. Satu lagi bunyi dia tak adalah kuat sangat, berteli. Kadang-kadang Gaban nak segan guys naik motor ni. Sebab bunyi dia terlalu bising. Nak buka ni? Buka tu. Buka lah. Okay. So Cemboy nak buka cover set. Pipe on. Nampak guys. Baru ranggi. So tutup exhaust dulu. Jom. Susahnya. Susah guys. Apa susah sangat Cem? Buka itu pun susah. Dia payah. Baik main game je kat dalam. Oi, payah juga nak buka ni setelah ni. Teruk sangat dah exhaust lama ni guys. Exhaust lama ni, kawan Gaban pernah pinjam motor ni tau. Dia wheelie. Lepas tu jatuh. Exhaust ni kemek. Tu buat check repair. Tu yang dia agak buruk sikit. Kalau tak exhaust ni nampak ranggi lagi. So kejap lagi kita nak pergi bengkel. Kita nak servis brake belakang ni. Nak kena bagi ngam sikit lah kan. Nanti kalau ni wheelie tak adalah takut. Sekarang ni wheelie boleh wheelie. Tapi dia tak boleh tegak sangat. Takut brake tak makan. Sampai nak ambil. Rasanya ngam terus ni kan. Yeay. Dah buka. Kan? Boleh Jam? Boleh. Buka dah. Tu guys. Cover set belakang. Warna silver. Besar. Grey. Besarnya. Pakai surat khabar bola lagi. Surat khabar bola Jam. Tak ada rupa benda dia apa? Tak ada rupa. Banyak kau tak ada rupa. Rupa apa? Dia kosong je. Nanti taruh stripe belakang warna purple sikit. Ngam lah tu. Tulis satu. So kali ni Gaban punya purple dia agak simple sikit lah. Bahagian depan je ada warna purple. Yang lain belakang silver ataupun grey. Tak boleh masuk lah. Tak ngam lah. Memang
tak ada rupa pun. Tak ngam lah. Nak kena tarik sikit lah. Ha. Nak kena tarik sikit ni. Jatuh. Tak ada rupa. Tak ada rupa. Tak ada. Banyak kau. Rupa hitam. Nak buka ni, Jangan, Papa. jangan calahkan jom. Ni pula Papa. Nak buka. Itu apa seat cover? Guys, sebenarnya Cem nak buka barang gaban semua ni sebab dia nak tengok apa dalam ni tau. Sebab ada satu mainan dia tak sampai lagi. Dia ni tak percaya yang semua ni barang motor Papa Cem. Baik, ada seat cover dalam ni terpotong nanti. Tu motor Chris punya seat cover. Dia nak buka semua barang Papa. Dia ingat ada barang dia, tak dapat. Barang pre-order, kau nak cepat-cepat. Apa benda ni Papa? Tak ada Sarung rupa. seat, sarung seat motor Macam Chris baju. tu. Ni pun. Macam bulat. Kau Ni kena pula. pasang belakang dulu. Oh. So ingat guys, pagi raya kita belanja Willy sikit. Kita buat video Kokak lagi. Willy di pagi Papa raya. sampai barang ni patah. Apa jam? Lah, kecilnya. Kecilnya Papa. Apa dia? Dia ni kotak barang ni. Itu merah tu, gasket tu. Habis semua dia buka ni barang Papa. Tak adanya barang Cem lagi. Ni apa benda ni? Buka lah. Gasket. Baik-baik, dalam tu apa? Itu handle. Buka. Tu handle motor. Habis semua dia buka barang Papa. Tak adanya barang Cem. Papa tak tipu punya. Handle basikal. Beratnya Papa. Macam gajah. Sebelum motor ni menggunakan barang RCB, kita tukar part-part mana yang boleh tukar dulu. Contoh macam exhaust berkarat kita tukar, handle berkarat kita tukar. Lagi apa? Mana yang kita boleh tukar kita tukar dulu. Sebab RCB tak ada keluarkan handle. RCB tak ada keluarkan exhaust kan. Jadi kita bolehlah pasang mana yang ada jual kat pasaran dulu. So exhaust kita hampir siap. Sekejap lagi kita start, kita belanja sikit minit dia. Apa benda ni? Tak ada rupa. Beli bengkel. Semua benda Papa beli tak ada rupa, Pak. Apa benda? Semua benda Papa beli tak ada rupa. Kau ni apa Cem? Papa beli semua benda tak ada rupa. Tak ada rupa? Tak ada. Barang motor tak rupa apa? Barang motor lah. Cem cari barang Cem, cakap lah. Tak ada rupa. Sibuk dia WhatsApp Papa pakai handphone Mama. Ni barang apa, ni barang apa. Dalam ni kotak je besar, barang dalamnya kecil katanya. Memang betul pun kecil. Kenapa kecil? Dia nak cari dia punya mainan lah tu. Tapi semua. Patutlah Cem semangat ajak Papa buat unboxing. Cem nak buka semua barang Papa, nak tengok Cem ingat Papa nak ni lah. Nak prank Cem lah. Papa selalu prank macam kan? Tak ada masa lah nak prank Cem. Ada. Kalau tu kecil. Dia ingat barang dia dah sampai tapi Papa cakap belum sampai. Nanti yang nak buka semua barang Papa tu. Cem. Itulah, lain kali jangan beli pre-order. Beli ready stock lah. Cem beli barang apa Cem? Main apa? Cem? Dia orang pun dah tahu dah. Dah lama dah ada. Apa namanya? Bobo Boy Starter Deck. Bobo Boy Starter Deck. Yang new Starter Deck. Bobo Boy. Dia suka Bobo Boy. Ini barang lain. Bobo Boy. Sekejap lagi kita boleh dengarlah bunyi dia. Harap-harap bunyi dia tak mengecewakan lah. Tak senyap dan tak bising sangat. Kita nak bising-bising juga tapi tak nak bising sangat. Apa? Ini apa lagi? Waisuku. Mana? Ini Waisuku. Waisuku. Tu Waisuku punya kunci. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita dengar bunyi dia. Hei, apa hal lu? Apa hal lu? Trailer. Bismillahirrahmanirrahim. Cari Zo bocor Bocor Semangat, konten. Oh, dia tertarik lah. Bising juga bunyi dia. Ya, dah boleh tidur. Dah boleh apa Cem? Tidur? San? Oi, apa bunyi tu? Kotor lah. So guys, kita ada masalah sikit. Mungkin dia punya tapak bracket belakang tu dia lari. Tapi kita tarik kat paksa. Jadi
dia agak tekanan sikit lah. So macam ni kita nak buat, kita kena bengkok sikit manifold ni. Bagi dia ke depan. Aduh, macam-macam lah. Lambat lah buat kerja macam ni. Lambat buat kerja. Pendek pula. Nanti. Nak kena pakai extend pula. Ui, merasap. So bracket ni dia agak lari sikit dia ke depan. Jadi kita kena pekok kan ni? Ha? Kan? Masuklah sebab barang jam tak ada. Dia buka habis semua barang Gaban. Nak cari mainan dia. Takut sangat kita prank dia. Ya. Macam. Oi, ngam-ngam. Ngam-ngam. Orang pasang pipe nak pergi berlumba dekat highway, Superman dan sebagainya. Gaban tak ada. Kita setting pipe nak wheelie je. Hello guys, kembali lagi. Nak main game. Game lah kerja kau. Okey, cantik. Apa? Ya. Yeah. Buy mainan tu minta 26. Kalau 27, 25 harga dia. Aku tak faham. Apa maksud macam? Ini guys. Semboy beli guys. Nak main game? Okey, kita try start dulu. Memekak macam masuk dalam. Guys, dia ada masalah sikit. Gasket dia dah, orang kata dah lepeh lah. Nak kena cari gasket. So korang kena stay tune. Nantikan video seterusnya. Okey guys, alhamdulillah kita dah masuk dia punya gasket exhaust baru. So jom kita dengar bunyi dia. So guys, bunyi dia masih sama juga yang lama. Cuma dia punya rupa tu cantik sikit lah daripada yang lama. Tapi tak apa, nanti kita cuba buka ni, rebate ni. Kita masuk fiber ke apa yang patut. Tanpa masa, jom kita teruskan. Kita tukar handle. Lepas tukar handle, kita tukar cover set sebelah kiri dan kanan. Warna grey. Jom. Okay guys, alhamdulillah dah selesai kita punya penukaran exhaust pipe yang baru, handle yang baru dan cover tepi yang baru warna grey. So Gaban tak pasti lah sebelum ni Gaban pakai warna grey ataupun warna silver. Gaban pun tak tahu ada warna silver ke tak. Sebelum ni nampak macam cantik je kalau pakai Echo macam ni kan. Kemungkinan dia kena ada stripe sikit ni belakang ni. Di sini ada warna purple sikit tapi Gaban cari tak jumpa. Nanti kita carilah dan kita tampal stripe warna purple sikit kat sini. Baru dia kena sikit lah. Kalau tak macam gonjeng je kan. Ke macam mana pendapat korang? Cantik yang ni ataupun cantik yang lama? So kalau yang lama macam ni lah. So mana yang cantik? Tak apalah. Kita main tukar-tukar je lah. Benda bukannya kita buang pun. Masih ada lagi. So nanti kita pakai
Sehari dua, agak tak cantik, tukar yang lama. So, exhaust dia agak bising juga. So, kalau ingat pipe ni, dia tak bising tau. Rupanya dia bising juga. Tapi memanglah bising pipe tak? Nanti kita bawa pergi bengkel, setting angin sikit. Minyak dia setting sikit. Sebab exhaust dah lain, mungkin setting lari lah. Jadi, kalau nanti lah pagi raya, kita pakai baju Melayu, kita pacak macam ni. Okay? So guys, rasanya sampai sini dulu. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.